Yang kau suka sangat Abang Haji yang umur dah 85 tahun tu kenapa? Macam mana saya nak cakap kenapa anak babi jalan menunduk, dia kata. Jadi jawapan dia, kami yang ada kat depan kau ni takkan kau tak rindu? Apa yang kau sibuk rindu sangat umat akhir zaman? Macam mana aku tak rindukan mereka? Mereka boleh taat kepada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tengok Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mengaji bersama ya guys ya. Oke, bersama Ustadz Syamsul Debat, Ustadz kesayangan kita semua. Kelakar tak tahu lah, kita tengok je ya kan. Nah, semoga kita dapat ilmu dan juga dapat hiburan ya kan. Terhiburlah hati kita dengan istilahnya lawakan-lawakan Ustadz Syamsul Debat. Dan juga ya guys ya, hati kita ini semakin lembut ya kan, mendengarkan nasihat-nasihat insya-Allah. Jom kita simak videonya, let's go. Orang biasa bangun tanya, pukul berapa dah? Dia lain, dia tanya, hari apa dah? Lain tak lain. Dia tanya hari apa dah? Ada seorang kawan saya, alhamdulillah dia dah berubah dah. Dah belajar tinggi dah sekarang ni, sampai keluar negara dah jadi doktor dah, buat PhD. Syat dia. Dia dah tak tidur 2 hari lagi dah kan? Jadi setiap yang Allah perintahkan tu kita sabar untuk taat perintah Allah. Contohnya naik kereta pergi mana, nak pergi Melaka, daripada Perak nak pergi Melaka, dalam perjalanan Allah bang dah azan dah bang, itulah tu, jomlah kita singgah. Nak singgah tu kena sabar tu kan, bukan senang. Malas nantilah akan kat sana kita carilah tempat sembahyang. Nampak tak? Jadi maknanya sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah pun kena sabar. Bukan senang. Kita datang ke masjid, dekat duduk kat bawah kemah kat kenduri tu, nampaklah 2 orang 3 orang ni duduk, orang perempuan tengah berbual. Kau tahu tak, dengar-dengar si imam tu lah, imam kita tu kenapa dengan imam kita, tengah cerita-cerita. So seorang ni datang pun tegur, nampak, meninggalkan larangan Allah. Dia buat apa? Tak baik tau, ngumpat-ngumpat pasal orang. Kita cakap, langsung kita pula kena sound, macam kau tu baik sangat. Kena. Jadi macam mana tu? Ilah, apa cerita? Sambunglah. Jangan macam tu. Mana habislah sabar dia tadi. Dia kata, memang betul aku ni bukan baik sangat, tapi anggaplah ni usaha aku untuk menjadi baik. Kata, cakap. Ya, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah datangkan kepada kita. Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan ya. Okay. Jadi maknanya kita lihat bahawa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya semuanya bernilai pahala, yang merupakan sesuatu yang mampu membuat hati kita menjadi bahagia dan sentiasa berada di dalam keadaan tenang dalam mengejar nak menggapai dunia dan menggenggam akhirat ini. Sebagai manusia kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Jauhilah larangan Allah, nescaya kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Apa lagi? Memperbanyakkan rasa syukur di dalam hidup kita. Dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Kita kalau tengok nikmat-nikmat ni, tengok daripada kecil. Pertama, benda yang paling simple sekali, apa dia? Syukur banyak-banyak. Dalam banyak-banyak makhluk dalam hidup ni ada 2 makhluk. Satu makhluk hidup, satu makhluk mati. Syukurlah Allah tak pilih aku jadi makhluk mati. Contoh meja, makhluk mati. Tiang, makhluk mati. Mikrofon, makhluk mati. Melainkan kita on dia, baru dia on. Tu pun tak hidup apa dah, on kan saja. Makhluk hidup pula ada 3 jenis. Syukur, alhamdulillah Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong, lahir-lahir jadi timun, lahir-lahir jadi durian. Dah lah durian musang king lah. Musim durian, sudah habislah kita.
Kena pauk, kena pakuk, kena makan, sudah kena lempar. Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Kalau jadi robong asal kenduri, masak lemak cili api nak masuk robong. Contoh. Kedua, Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan, Allah tak pilih juga kita jadi binatang. Bayangkanlah lahir-lahir kangaroo, melonceng ke Australia tu. Ataupun lahir-lahir jadi binatang yang tak berapa semengah. Contoh. Jadi binatang-binatang yang hidungnya mancung. Namanya bab 1. Bab 1. Kan? Teringat saya Datuk Ismail Kamus. Babi lah, babi kau tak faham bab 1. Datuk Ismail Kamus, dia beritahu ke anak-anak dia pada satu hari tu, arwah ni cakap apa? Kenapa anak babi jalan menunduk, dia kata. Jadi jawapan dia, sebab dia malu mak ayah dia babi. Wahal dia pun babi juga ada. Kata kan. Jadi ingat pula tu. Bayang Allah tak ciptakan kita jadi binatang itu. Allah tak ciptakan kita jadi kambing. Bayang kambing. La ilaha illallah. Asal hari raya korban ni dah cemas nak kandang. Betul. Kita jadi lembu pun cemas. Habislah kita. Raya korban dah sampai weh. Dekat dah ni, dekat dah ni. Dia pun bincang sama dalam kandang tu. Kita tinggal 2 ekor je dalam ni tau. Kau daging banyak, aku rasa mesti kau kena tahu ni. Yang lagi banyak pula cakap, aku rasa engkau, sebab aku dengar tuan kita ni suka tulang-tulang. Aku digaduh macam tu. Yang dia tak tahu, tahun tu buat besar sikit. 2 ekor kena sembelih. Banyak cerita. Kan? Jadi, mana kata Allah tak jadikan kita binatang, tapi Allah jadikan kita manusia. Kena syukur. Dahlah jadi manusia. Jadi manusia. Umat Nabi Muhammad pula tu. Tu hebat tu. Buat tak? Kita juga fikir, kadang kita tengok ulat ni, aduh, ulat ni, aduh, geram tengok, katak ni, itu semua makhluk Allah. Tapi Allah pilih kita jadi manusia. Allah. Dah kena pilih sombong pula. Kan? Dah lah manusia, umat Nabi Muhammad pula tu. Sebab apa hebat dari umat Nabi Muhammad? Banyaklah kelebihan. Akhirat nanti Allah beri keutamaan pada umat Nabi Muhammad dulu untuk dibicarakan apa semua, ditanya-tanya sebelum umat lain semua. Kemudian Nabi kita akan pegang panji liwaul ham, yang mana para Nabi dan Rasul-Rasul yang lain semua akan bernaung di bawah panji-panji yang sama, yang mana Nabi kita yang memegang panji itu. Nampak tak? Hebat kan? Dah lah umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman pula tu. Kenapa pula? Umat akhir zaman umur tak panjang, amal sikit, pahalanya besar. Tu dia. Dan Nabi pernah sebut, bila sahabat tanya siapa yang paling kau rindu, ya Rasulullah, aku paling rindu umat akhir zaman. So sahabat kata, apa cer? Kami yang ada kat depan kau ni, takkan kau tak rindu? Apa yang kau sibuk rindu sangat umat akhir zaman? Macam mana aku tak rindukan mereka? Mereka boleh taat kepada perintah Allah dan kepada aku, dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tengok Nabi SAW. Allah. Betul lah tu, hebat tu kan. Apa dah lah umat Nabi Muhammad akhir zaman. Kat Malaysia pula duduk tu. Bayangkan lahir-lahir kat Palestin, umat Islam. Bayangkan jadi umat Islam duduk dekat negara-negara luar, tak sama layanannya. Contoh di Uyghur, di China tu. Cuba tengok, apa jadi? Nak puasa pun kerajaan dia letakkan wajib buka kedai hari bulan puasa di kotak, tarik balik lesen. Macam? Lepas tu adalah askar berkawal dekat depan-depan masjid. Tiada solat Jumaat hari ni. Macam? Merayu-rayu orang tu nak masuk dan semua Jumaat, dia tak bagi. Nampak tak? Tu sebab saya kata, bertuah dah lah duduk Malaysia. Kan? Dekat Perak kat tu. Macam tu kan. Iya. Iya tuan-tuan. Nak-nak pula kita rasa sangat beruntung selepas pilihan raya itu. Sebab apa rasa beruntung? Sebab kita tak tahulah betul ke kita pilihan raya. Ada yang macam tak percaya kita dah pilihan raya. Sebab macam tak tahulah nak kata menang ke kalah, tak tahulah. Yang menang rasa macam kalah pula. Dah yang kalah tu pula tiba-tiba rasa macam menang. Nyampak kan? Orang tu pangkah orang ni sebab tak nak dia ni, orang ni pangkah ni tak nak dia ni. Dua-dua dapat. Dan cakap apa?
Tu yang cakap tu kan. Kuasa Allah nak kata apa? Kita mampu merancang nak apa? Kita bantai lah pilih barang, nak yang ni, tak nak ni. Tak tahu pula dapat free gift. Faham? Tak ada faham lagi, dah banyak analogi aku bagi dia ni. Itulah tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan. Banyak yang kita boleh pelajari dalam pilihan raya kali ni. Pilihan raya dulu ramai orang menong. Pilihan kali ni orang heran. Berkerut muka masing-masing. Nak memikirkan. 2 minggu dihamun ni kawan tu. Dihamun ni kawan tu 2 minggu. Sepanjang tempoh berkempen. Habis. Sahabat. Nak cakap apa? Nak cakap apa tuan-tuan? Allah tunjuk tuan-tuan kat kita ni. Takkan kita tak belajar. Kita ni kena mempelajari. Ambil hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Itu. Dan berapa banyak sekarang ni Allah Ta'ala tunjuk betapa umat Islam ini perlu bersatu hati. Malah. Iya tuan-tuan. Payah. Kan? Saya bukan nak cerita politik dah kan. Bukan cerita politik. Kita cerita tentang sikap manusia, itu dia. Suami 85, isteri 25. Tapi yang mulut tak berelok tu, malam pertama mati tu, cubalah elok. Gemar ni. Kata, cuba doa yang baik-baik. Kalau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan. Dek ni nak tanya, umur kau 25. Yang kau suka sangat dengan Abang Haji yang umur dah 85 tahun tu kenapa? Macam mana saya nak cakap pertama Abang Haji ni romantik, pandai gurau. Lepas tu kadang kita orang makan bersuap. Alah, masalah sikit-sikit tu biasalah. Masalah sikit macam mana lah. Yelah kadang-kadang bila suap tu abang, itu telinga. Dia tak perasan. Sini mana. Dia tak perasan. Sial. Dah tak boleh tengok dah. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terang lah. Appreciate. Doakan yang baik-baik. Iya. Orang perempuan gelak-gelak pula benda ni. Betul. Makan bersuap. Malam tidur sama. Saya yang muda-muda ni saya tak risau tau. Yang tua ni. Tidurlah sesama. Tua buat cara tua. Kalau tidur tu alih duduk gigi tak tepi. Takut terkacip. Tapi yang saya geram orang tua ni, gigi palsu dia gemar sangat gendam dalam cawan. Bener. Anak nak minum air baru dia bantai tadah tengok, baru kawan tu ngantuk pagi, dia tak tahu dia gigi dalam tu. Tengok, ya Allah gigi. Gemar sangat. Kan ada bekas khas dia. Betul. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah kita itu harus sabar. Kita itu harus berusaha dan tawakal, dan juga istilahnya kita harus juga berprasangka baik dan mendoakan saudara-saudara kita itu kebaikan. Jangan sampai tidak baik seperti itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga video ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita, dan juga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.